Tak baik tau cakap saya jongang. Saya nak buat braces tau. Siapa cakap? Apa cakap dia jongang? Tak, tapi biarlah okey je. Kau cakap adikku jongang. Jangan cakap adikku jongang. Jaga kau sekali. Bella, sekali lagi beritahu kat Nabil. Tak ada masalah. Semua manusia tak sempurna. Bella. Tak, sekali lagi beritahu kat Nabil. Cikgu nak cover minggu lepas punya. Oh, memang. Lama-lama Azhar Jasmine Radin dan juga Bella Asila dibawakan oleh Salcom Digi. Membaru selalu dengan kelajuan 5G terbaru stream sepanjang hari. Dengan Salcom Digi prepaid 5G, inilah semangat nombor 1. Okey, 01. Okey dah, dah repair dah. Dia bawa cik baik. Bella. Tapi cik baik. Oh, ini hari tu datang macam. Cik baik tak meja lah. Dah minggu lebih. Lama-lama Azhar Jasmine Radin dan juga Tapi Bella. kalau gigi Siapa cakap gigi Bella jongang? Bagus ke awak? Siapa jangan cakap gigi Bella jongang tau? tahu tak? Bella jumpa doktor. Ni, doktor dah hantar simulator. Dia kena rasa So perfect. Sebenarnya dia cakap gigi Bella memang perfect. 11. Lama-lama Azhar Jasmine Radin dan juga Bella. 2025. Maksudnya sebab standard. Dia kalau dah buat Cik gigi 942 je, Pak. dia bawa 67,000. Tukar tu jual. Okay, jom, let's go last set. Tapi Bella tak ada niat nak mengubah ciptaannya. Sebab sebenarnya kenapa Bella selalu dapat ulcer is because of my teeth. Second